Okey, bila anda nak buat report, cara nak buat report senang saja. Yang mudahnya, kalau ada komputer, kau pakai komputer. Tak ada, kau tulis je. Mulakan report tu dengan pada sekian tarikh dan masa. Sebutlah apa-apa tarikh masa. Untuk mudahkan anda, Rahmat ajar kau buat kronologi kes kau. Buat kronologi. Macam mana nak buat kronologi tu macam gini. Kau ingat balik cerita kau dalam cerita tu mula-mula sekali apa? Engkau terlihat iklan contohnya dalam media sosial. Engkau dapat wasabun, engkau dapat mesej, engkau dihubungi oleh kawan, engkau ternampak iklan, engkau terjumpa kawan, engkau dapat call. Biasanya itu. Pada mula-mula tu bila? Pada sekian tarikh, jam masa, semasa kau kat mana? Kat pejabat ke? Kat rumah ke? Tepi jalan ke? Menghala ke mana ke? Saya telah menerima sekian-sekian ini. Saya telah mendapat sekian-sekian ini. Saya telah berjumpa dengan sekian-sekian ini. Kronologi kau tu kau kena susun balik. Pada sekitar ini apa terjadi? Sekitar ni apa terjadi? Sekitar ni terjadi apa terjadi? Kalau kau tak ingat tarikh dan masa, buat anggaran. Pada lebih kurang awal minggu, awal bulan, awal tahun sekitar bulan Jun, bulan Ogos, macam tu pun tak apa. Alright? Masa pun sama. Pada sekitar lewat petang. Kalau tak ingat ni cerita kau tak ingat. Kalau ingat bagus. Pada awal pagi, lewat pagi, contoh dan sebagainya. Okay, ingat So, anda draftkan benda tu, buat poin-poin. Tarikh ni, masa ni apa jadi? Tarikh ni, masa ni apa jadi? Sampai habis. Dalam proses perbualan, perbincangan, melalui apa? Melalui apa kau berbual dengan dia? Wasabun, telekilogram, kau kena mention kat situ. Saya telah dihubungi melalui wasabun. Mention dalam tu apa nombor yang digunakan oleh si Polan tu. Mention sekali di peringkat awal tu, saya tak pernah berjumpa dengan beliau, saya tak pernah bercakap dengan beliau, saya tak pernah apa, urusan semua melalui dalam online dan sebagainya. Kena mention, kita tahu. Lepas itu kita tahulah awak memang tak pernah jumpa dia. Pada proses pertemuan perbincangan ini, dia minta saya buat bayaran ke dalam akaun. Kau kena mention akaun apa yang diberikan oleh si Polan sana tu. Okey, dah mention tu, kau kena bagi tahu pula bila yang kau bayar, macam mana kau bayar. Oh, saya telah pergi ke bank untuk masukkan duit. Saya telah melalui dalam online telah transfer. Semasa itu saya berada di mana. Kena mention waktu dan masa kau transfer tu kat mana. Masa kau bayar tu kat mana. Kemudian saya ada menerima lagi WhatsApp daripada si Polan itu bercakap dan meminta saya begini. Cerita. Kau cerita, kau luahkan. Tu sebab aku suruh kau type dulu. Supaya dekat balai nanti kau tak payah buang masa menunggu ke, nak memikir ke depan polis tu. Nanti kan kau tengok muka polis tu buatnya lah cantik, kau dah tak boleh fikir pula kan. Soalnya polis-polis yang duduk di situ semua comel-comel lah. Nanti kau duduk muka, itu comel satu hal. Sehari kan ada pula polis yang datang bulan kan, muka dia monyok kan, kau dah jadi alamak apa tadi kau dah lupa pula kan. Jadi kau draft dulu siap-siap kat rumah, draft panjang-panjang. Bila kau draft pun, nanti bila kau pergi jumpa dekat, bagi kat anggota polis tu, nanti dia pun boleh bantu kau untuk okay, ni perlu, ni tak perlu, ni perlu, tak perlu. Tapi siap-siap ada kat situ. Sehinggalah akhirnya kau cerita. Setelah berbulan-bulan saya berurusan dengan dia, saya ternampak pula video. Yang ni tak payah cerita lah. Kau nampak video aku, kau tahu kau kena scam. Kau tak payah cerita lah. Just kau cakap, kemudian saya sedar saya telah ditipu. Ending dia, jumlah kerugian yang dialami oleh saya berapa banyak. Tujuan saya membuat laporan polis adalah untuk apa?